Sekiranya kita tinggal di tempat duduk yang betul dan dengan sandaran yang baik. Kita ada baik sekarang dalam diri ini. Kalau kita kursi, kita boleh menyandar orang lain. Kalau kita tidak makan, kadang-kadang dia ada tak duduk, sandar ada kan. Jadi kurang sesuai. Kalau saya pergi tidak makan, saya akan cari tempat ambil sandar. Presskan itu tulang belakang kita kan. Sediakan ruang kaki yang cukup untuk membolehkan pergerakan kaki mudah bergerak. Pergerakan mudah bergerak macam inilah kita ada ruang di kaki yang di meja workstation dan sebagainya. Yang ini bagi membolehkan pergerakan mudah bergerak lah. Okey, ini contoh-contoh dia. Vision bagi ekor hari ini macam keadaan bersih dia. Heavy work bagi kerja berat. Kalau kita ada kerja berat ni, ni dia punya ketinggian yang sesuai. Jadi bagi kerja ringan, siku kita boleh buka kepak kita sendiri. Position works ni daripada kerja-kerja yang memerlukan penyediaan. Dari kita dan sebagainya, yang dia punya ketinggian yang dicadangkan. Okey, selanjutnya adalah laraskan ketinggian bekerja untuk setiap pekerja pada alas siku atau di bawah sedikit. Alas siku dan di bawah sedikit. Laraskan ketinggian bekerja. Kursi kita ni kita laraskan. Ketinggian siku kita bawahkan sedikit. Di atas sama naik sama juga ya. Jadi ketinggian siku dan pembukaan kita di bawah sedikit. Okey. Jadi merupakan postur kerja yang betul lah yang beraskan dia akan sekali. Yang betul di mana kita duduk kita kaki keadaan situ kita yang sama pembukaan kerja dan juga pelaksanaan kursi. Jadi kita cepat duduk dalam betul. Jadi terlalu tinggi. Ini biasa juga berlaku saya pun biasa juga berlaku ini. Buah begini kita nak duduk begini. Terlalu tinggi kan? Bila terlalu tinggi kita punya sokongan ini tidak dapat membantu ataupun menjelas secara betul-betul selesa lah maksudnya. Jadi terlalu tinggi dan yang ini adalah terlalu rendah. Kalau kita tengok apa ni? Biasa siapa yang duduk macam ni? Buat kita kan? Dekat meja solat. Betul tak? Jadi lepas ni kena beli meja baru. Nampak macam ni. Kesian dia. Okey, postur kerja, kursi boleh laras dengan baik, jangan rehat di belakang. Maksudnya kursi boleh laras, boleh laras ni untuk naik yang baik, dengan rehat belakang. Dia punya rest ni disediakan kepada pekerja. Tuan-tuan sebagai menikah yang ada di menikah ni buat pemadaman ni lah. Selanjutnya bagi kerja selanjutnya menggunakan pekerja berdiri dan duduk semasa bekerja. Macam saya ini dah 3 hari dah duduk berdiri. Cabut tak perlu duduk kita. Tapi hari ini saya nak bos kena berdiri lagi. Jadi untuk progres kita ni menggunakan pekerja berdiri, sekejap kita berdiri, sekejap kita duduk untuk memudahkan pergerakan pada struktur organ kita. Dimensi disyukar untuk berdiri maksudnya ada OHIR punya permukaan height should be taken into account. No clearance dalam 10 cm minimum, OHIR ni dalam 30 cm. Dulu saya bila terlibat construction kontes dan sebagainya dekat dia punya dapur dapur kita dapati sebelum ni dia turun bawah dia tak ada dia punya gap ni dia lah perasaan kat rumah kita ada kan tak ada kan jadi balik yang ni kena hack sikit lah sebab masuk kaki tujuan dia nak selesaikan apa ni jarak kita dengan buat kita dia ada pergerakan ataupun jalan kat sini. Kaki kita ni dia masuk sini. Saya pun dulu pernah juga mula saya training ni. Kenapa ada bila apa ni basic
tujuannya adalah untuk memudahkan ruang kerja kita yang ruang aparatur tadi, aparatur MM, dan juga jadi memberi rest kepada parti kita. Tuan-tuan ni sebagai ayah yang suami yang bertanggungjawab ni dari bandar dapur rumah. Kalau perlu ada buatlah sikit kan. Kalau masjid tu kan? Ya? Kalau masjid. Oh, masjid. Kalau dia ke depan sikit perlu dia. Dia nak kabur dia. Tapi seribu tu kita juga kan. Info yang tadi, kita sekali lagi, selanjutnya peraturan yang ketiga, lengkapan sesuai. Yang ini dah sebagus tempat kita cari dia apa-apa yang sedang kita capai. Yang pertama, yang kedua kita fakta yang terguna. Yang ketiga ni berkenaan lengkapan sesuai. Kadang-kadang kita guna peralatan tu tak sesuai pun. Tapi kita rasa kita boleh buat. Macam spana hidup. Tak tahu spana hidup yang boleh laras tu kan? Tak boleh laras. Satu ni kita pakai spana yang ada 6,000 yang tak fit. Spana hidup kini ada pergerakan, rosakan dan sebagainya. Itulah istilah bagi kelengkapan sesuai. Dan juga dia punya peralatan tambahan. Macam inilah dia bukan duit. Dia ada satu lagi ialah pemegang yang boleh mengawal dan juga membuat pengukuran yang sesuai. Kalau saya sendiri pun saya tak guna, saya buka mata. Biasa mata saya pun saya ingin dapat dia punya level dan sebagainya. Jadi bila kita nanti rank mata sebenarnya, lepas tu jadi untuk rank dia penyokong. Penyokong ni adalah memastikan yang pergerakan tiada pergerakan kepada alat-alat yang kita gunakan. Kalau itu potong, estetika sebab dia ada aku kat sini. Ini pun sama peralatan yang untuk segera nak potong besi itu. Dia guna peralatan sesuai. Kalau kita guna tangan kita macam mana? Apa ada yang bulat? Tak dapat ya. Okey. Selanjutnya gunakan pengapit. Ini peralatan tambahan. Menggunakan pengapit, pakai jig atau tuil, serta peranti yang lain untuk menjimatkan masa dan juga suhu. Itu gunakan peralatan-peralatan. Shopee dah jual dekat ni TikTok pun banyak jual peralatan-peralatan. Mampu tak mampu terbeli je. Okey, kurangkan pergerakan menekan atau gunakan glosor untuk menjimatkan masa dan usaha bekerja. Jadi gunakan glosor ataupun pergerakan yang adalah untuk menjimatkan masa dan juga usaha bekerja. Kalau tak ada ni pakai memo yang masih lama lah. Ni peralatan dia lah, peralatan tambahan. Kerana dia ni kita boleh sesuai. Dan juga gunakan bentuk khas atau chip universal atau lengkapan dan bukannya menggunakan bahan kerja yang tidak stabil dengan tangan. Kita ni main sangat kita buat nak lima, nak cepat dan sebagainya. Kita pakai tangan dia punya permukaan. Lepas tu bila kita create, dia bergerak. Punya tangan-tangan kita sendiri yang bergerak. Berlaku kemahangan dan sebagainya. Jika kita guna peralatan ataupun inovasi ataupun yang berkaitan dengan pengapit dan sebagainya, dia punya ni tak berat dan juga akan membuatkan kebutuhan kita ni lebih cepat dan selamat. Selanjutnya ada yang gantung kurun mengenakan untuk digunakan. Ia menjimatkan masa. Ini bagi kerja-kerja di sektor elektronik ke workshop ke kompresor dekat kompresor kita letak ke atas. Sebab tu bengkel-bengkel yang kita nampak dia punya kompresor angin dan sebagainya dia daripada atas. Kalau kita tengok bawah ni mungkin nak dimarah, tapi daripada atas ni dia untuk mengenakan kepada masa digunakan untuk bertali dan sebagainya. Okey, selanjutnya pengapit boleh menggunakan saiz dan bentuk benda kerja yang berbeza dengan stable. Ini pengapit dia dekat pada sesuai. Okey, ada soalan ya? Ada soalan? 19 lah. Dah sampai 10 minit. Okey, yang ke-20. Selanjutnya susunan tempat kerja yang mudah adalah penting untuk mengelakkan
baik kerja. Peralatan ni lah, maksudnya tempat yang mudah susunan dia, tempat kerja yang mudah adalah penting bagi mengelakkan usaha yang sia-sia. Ada tak usaha kita yang sia-sia? Ada. Kenapa tu? Yang tak ada yang kali. Kuat, kenapa ada masalah? Apa dia? Bila kita buat satu kerja tu, Repeat. Berulang-ulang. berulang-ulang, lepas tu dipaksa benda yang sama, tapi benda tu Masih yang sama juga. Jadi tak ada improvement lah. Tak selesai masalah. Betul. Tambah kos lagi kan, masa lagi kan. Lepas tu dengan masa tenaga, kualiti pun mungkin berkurang kan. Ya. Okey. Dekat apa yang sesuai juga tengok. Bukan yang perempuan ni memang perempuan ni dah lawa lah. Sokongan tangan apabila menggunakan alat berketelah pendidu. Jadi dia seni. Perempuan ni dia seni lah. Apa ni? Bisa pada basuh ni. Maksudnya sokongan tangan apabila menggunakan alat berketelah pendidu. Yang syarat untuk menggunakan pergerakan semasa melakukan kerja. Okey, jadi pertama, peraturan keempat mudah dilihat dan dipahami. Dekat ladang ada tak dia punya misi-misi? Ada tak? Ada. Mudah nampak tak dia punya sign ni? Ke dah hilang? Simbol lah. Ya? Simbol juga dalam lampu macam ada. Ada juga lah. Dengan kenderaan lain sama ni. Ada yang sama ni. Tapi kalau orang lain guna boleh pakai tak? Maksudnya dia tahu tak? Sui hang tu apa semua? Boleh. Kita sendiri lepas tu kepentingan kita jaga mesin kan? Kita tak bagi orang lain tahu. Jadi bila orang lain tahu dia apa ni? Test. Kita ditawarkan untuk berhenti kita. Itu. Sistem lah. Jadi kita seorang yang sama. Mendikan berhentikan kita, dia rasa dia ni orang pakar sini. Betul tu? Pendekatannya. Okey, untuk mana-mana peralatan yang peralatan yang bapak ni mudah dilihat dan dipahami. Kalau kita tengok bata ni, kita tengok faham lah untuk dia punya mudah dilihat lah. Kita tak faham ni, tapi untuk dipahami dia ada satu lagi indikator. Berapa? Nak tekan F5 ni berapa tujuannya? F4 ni berapa indikator dia. Pernah saya pergi satu jabatan jensika yang mulia. Saya naik lift. Malamnya saya tak pandai naik lift Cina. Jadi keluar bahasa Cina. Problem saya bila nak sampai tempat saya. Indikator dalam ada dia punya batu tu. Ni Malaysia tu ya lah, kita dalam Malaysia. Batu tu semua dalam betul kita faham. Tapi display dia kita tak faham. Kita pun tak tahu mana dia berada sekarang. Itu berlaku lain kita tengok tapi kita tak faham. Ini pun sama. Ini mesti kalau dia jumpa benda-benda pelik macam ni. Ini pun ada apa ni kan? Kat mana dia kena jumpa? Ada sama ni? Ya? Pesawat. Kokpit. Mana? Sama ni? Kapal. Kalau tuan-tuan jadi pelik, faham ni? Kalau sekarang pergi masuk jadi pelik, orang tak faham kan? Itulah maksudnya gunakan penandaan di sultan dia. Warna atau mampirkan label perkataan mudah dalam bahasa dipahami bagi membantu pekerja memahami perkara yang perlu dilakukan. Ini punya panel dia dah ada dah, sudah apa indikator dia ataupun dia label. Jadi apa ni stop butter, start butter, take at speed. Maksudnya banyak dah ada indikator. Kita pun faham walaupun kita tak berfikir. Okey. Next, dia melabel panel kawalan dan switch dengan bahasa yang mudah dipahami. Biasanya ada juga yang label kita tak faham, dan juga tidak dilabelkan. Macam ni dia ada label lah, ada on, ada off. Jadi tidak dilabelkan. Agak tak faham kan? Kenapa dia? Tak faham kan? Yang pun kita tak faham apa dia punya indikator untuk buka ataupun untuk pit and beer dan sebagainya, kita tak faham.
Ya, ini saja kita faham. Ada faham? Oh, kita tak faham. Itulah maksudnya. Pendek kawalan dan sui kecemasan kelihatannya jelas. Untuk mana-mana pendek dekat dalam sawit itu dia ada satu lagi safety equipment atau safety button yang boleh stopkan semua operasi jika berlaku kemalangan ataupun tanda kaki rosakan dan sebagainya. Pendek kawalan dan sui dibezakan bagi meminimalkan kesilapan. Dibezakan bagi meminimalkan kesilapan. Di setengah tu pendek kawalan dan sui ini dia banyak tapi tak tahu ke mana satu selalunya bagi bentuk spesifik itu baik. Yang pertama, ketepatan kedudukan peranti. Yang kedua adalah keresahan solusi, kedudukan papan kunci dan tikus yang jabalah untuk komputer, penyusunan berarti tambahan kalau ada tertulis dan sebagainya, kerapatan stesen kerja, stesen kita, pencahayaan yang baik, penyusunan kabel yang tertib. Penyusunan kabel tertib ni kalau ada stesen tu, dia kabel bawah kaki kita tu macam-macam kabel ada. Pemberian penggunaan diri dan pemberian penggunaan diri atau pengulangan, penyusunan penyimpanan. Atau meja itu session macam-macam kita simpan kalau ada kertas dan sebagainya. Kabinet selalunya senaman dan pegangan. Yang ini pun selalu berlaku dalam bila kita bekerja 8 jam, kita perlu ada satu sesi untuk berkah dan juga buat senaman ringan. Lepas ni insyaAllah kita akan keluar dah. Dan selanjutnya sudah duduk dengan betul, sesuaikan suhu. Sesuaikan suhu ni dalam masyarakat kita ni sekarang, kita ada dalam suhu dalam 24 degree C yang mana kita boleh mengatakan 5 berkongsi kepada diri. Mana satu yang lebih baik dan bincangkan. Daripada kapal tabu kedua, yang mana lebih baik? Dua lebih baik. Kenapa dua lebih baik? Susun. Okey. Kalau kita tengok objektif kita ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Peraturan tadi. Ada berapa? Ada 4. Jadi yang pertama apa dia? Tadbiran. Yang kedua mudah dicapai. Yang ketiga ya. Okey, mudah dipahami. Yang keempat equipment yang sesuai. Okey, maknanya kalau berbanding gambar pertama kedua ni, gambar kedua ni ia patut kepada empat perkara. Betul? Setuju? Okey, setuju, kita tutup. Selanjutnya, keperluan kepada undang-undang. Dulu dia dalam hantar dia ada motif untuk tempat kerja 132. Tapi FMA hantar dia dan itu telah dimasukkan. Sikit maklum dimasuk. Orang setting ni tahu masuk ke tempatan ke tambah ke lepas ni jadi OC ni masuk dia ni. Saya silap datang ini OC balik dari SSU. Mungkin berlaku. Amin. Assalamualaikum. Okey. Dulu ada FMB. Dia ada dia punya apa tu, dia punya kos berkenaan tempat kerja asalnya. Tapi bila dimasukkan, yang pertama kita akan rujuk kepada Guideline Economic Risk Assessment 2017. Ini JKP keluarkan garis bawah workstation design configuration. Dengan perkara kalau kita tengok dalam guideline ni, garis bawah ni boleh rujuk pada 5.4.4. Kita dah bagi dah nanti tuan-tuan boleh buka guideline. Yang kedua, kemudahan tempat duduk adalah disediakan. Mereka bentuk dia tambah workstation ni dalam guideline ni. Mereka bentuk dan dimensi kursi adalah sesuai untuk bekerja dan pekerjaan. Mereka untuk mengelakkan juga dalam badan. Mereka bentuk stesen kerja mesti sesuai dengan postur bekerja dalam guideline. Cerita pada tiga perkara ni, 4 perkara workstation design. Faham tak?
Okey lah. Kumpulan undang-undang. Ini percayaan. Tadi workstation. Ini pula berkenaan dengan IT. Percayaan kita lah bagi kita ni. Kalau bagi kita ni, bagi saya, senang kita hidup lah. Di mana? Betul? Jadi untuk lagi, yang duduk depan ni, zaman data tu lah yang saya faham. Ni kan nak habis lah. Mereka macam aku tu baru makan juga lah. Katil duduk depan lah. Lasah betul-betul makmum. Sudah-sudah malam sembahyang begitulah keadaan. Okey, selanjutnya percayaan. Tadi berkenaan dengan workstation. Selanjutnya untuk percayaan, kenapa kita tengok percayaan? Dia ada produktiviti dan kualiti kerja akan meningkat. Lepas tu ada 3 peraturan mengenai percayaan. Peraturan yang tadi workstation ada 4. Untuk percayaan ada 3 peraturan dia. Selanjutnya yang pertama, dia punya peraturan percayaan yang baik. Ini objektif dia. Percayaan yang baik adalah penting. Penambahbaikan boleh dilakukan dengan kos yang rendah, malah tanpa kos langsung. Dan kita akan berikan contoh yang lain. Satu contoh yang lain. Okey, percayaan yang pertama B lah. Bila kita tengok percayaan, teori kepercayaan adalah intifati atau teori adalah bagaimana untuk memperkapir elektrik anda dengan menggunakan percayaan semula jadi. Apa maksud percayaan semula jadi? Matahari. Jadi, ya? Solar. Bolehlah korek. Yang kedua percayaan, bagaimana untuk mendapatkan percayaan yang lebih baik daripada langkah sedia ada. Yang ketiga adalah productivity, bagaimana untuk meningkatkan productivity dan kualiti dengan menggunakan percayaan tempatan yang mengelakkan sifat. Menjembatkan, bagaimana penyerahan lampu boleh menjembatkan wang anda. Okey, bagi kriteria selanjutnya, intensiti cahaya yang sesuai, penyebaran cahaya yang merata dan juga warna cahaya yang sesuai. Intensiti, dia punya pencahayaan, penyebaran cahaya yang merata, dia apa ni? Dalam ruang tu penyebaran disebar ke seluruh ruang dan warna yang sesuai. Sekarang bila kita ni pakai warna light, jadi dia punya warna menggunakan kepada kerusuhan warna yang sesuai kalau kita. Okey, selanjutnya yang ni apa dia punya percayaan dia. Yang zinc tengah tu. Ni. Yang ni dia pakai transparent. Bila pakai transparent, sehari buat kerja dia semula jadi. Okey, semula jadi kan. Lepas kalau mungkin petang ni ataupun malam ataupun waktu gelap, dia pakailah lampu ni sebagai percayaan dia. Okey. Dalam percayaan juga perlu ada beberapa kriteria. Yang pertama, ini latar belakang tugas visual yang sesuai. Selanjutnya, untuk tugas visual yang memerlukan perhatian yang teliti. Syarat yang syarat ataupun yang kedua penelitian, pastikan latar belakang bebas daripada gangguan. Kita pasal ni kalau kita tengok kita tak ada definisi tahu masuk yang macam tu lah bila tak ada gangguan. Selanjutnya, penggunaan lampu latar, penggunaan bila bekerja dengan bahan kerja yang kecil. Macam kita ada sensi isi, ada lampu support lain yang boleh membantu kerja-kerja kita dengan bahan yang kecil. Selain daripada tempat ni, CBC kan mana yang biasa kita jumpa? Bengkel. Selain daripada bengkel, harga kita kat mana? Siapa pernah duduk di dapur? Lelaki pun pernah duduk di dapur juga. Pernah duduk di dapur. Mesin ekspertnya.
Bukan hukum kita, hukum tempat kita masak, dia ada lampu. Tu di luar dia penggunaan lampu latar. Maksudnya kita buka lampu tu, kita boleh nampak kondisi atau dapur. Kita tuan-tuan pernah masuk lampu ni? Tak pernah? Dapur gas je tuan. Tapi dapur biasa pun makanan sedap okey. Beli jiwa. Okey, langkah untuk mengalahkan silau. Langkah-langkah bila berlaku silau untuk mengalahkan silau ni, yang pertama menggunakan bidai, lasir, lurus, tujuh dan tujuh pokok. Mengalahkan silau, yang itu kita menggunakan bidai alat pelajaran. Yang kedua, menukar tingkat kepada yang cerap cahaya, tukar tingkat. Daripada boleh menyilaukan tu, kepada tukar kepada cerap cahaya. Biasanya cerap cahaya ni warna apa? Warna apa yang cerap cahaya? Hitam. Dia berlambah, dia cerap cahaya. Jadi mengurangkan silau. Yang ketiga, menukar kedudukan sumber cahaya atau stability. Kita menukar kedudukan sumber ataupun kita alihkan. Lampu dekat mana kita alih ke tempat lain katakan. Yang keempat, menetapkan atau mengatur tingkat cahaya dalam hal ini mentor lampu atau permukaan terang pada posisi tertentu agar tidak mengganggu dan tidak terlihat pada medan pandangan biasa. Okey, yang kelima adalah permukaan serap cahaya tanpa peraturan silau. Kalau kita ni macam mana? Memang ada silau. Sepatutnya buka apa? Pakai kapet. Sepatutnya lah, tak ada silau. Jadi biarkan buka silau. Rasa selesa tak boleh ni? Selesa boleh? Nak tanya, selesa? Selesa? Selesa kita duduk bawah. Kalau selesa kita boleh balik. Okey. Dia soalan-soalan yang cukup masalah hari-hari ini kita boleh titik terang, elakkan silau ni juga titik terang dia, titik terang atau kawasan yang dalam bidang kelihatan. Dua jenis silau iaitu silau langsung dan silau bertulang. Silau tidak langsung lah. Pengurangan keupayaan, menyebabkan kurangan keupayaan untuk melihat ketidakselesaan, kegusaran dan kejadian mata. Macam ini saya bilang bila dia buat ni, percayaannya yang kita rasa mata kita letih. Tambah lagi hari ketiga ni memang meletihkan tapi terpaksa sabar sebab CJ dia yang penting lah Cari tempat yang tepat untuk sumber cahaya. Objek membezakan objek daripada latar belakang dia. Bentuk, dedahkan bentuknya cerapan cahaya. Stester mendedahkan sektor permukaannya. Dan daya sebarang lampu pada pengadaan dilihat dengan mudah. Contoh dia lah, cahaya dari atas dan belakang objek suka dilihat dan selalu terdapat masalah silau. Kalau kita biasanya kita perhati ni, bila kita letak cahaya di atas tempat kita kerja ataupun tempat mana-mana lah yang akan mengundang kepada cahaya daripada atas dan ke belakang. Bila belakang ni kita akan nampak dia akan nampak masalah silau. Cahaya dari sisi dan atas ni lebih baik, tapi banyak barang kerja masih dalam bayangan. Dia ada keluarkan dia punya schedule ataupun bayang-bayang. Okey, jadi latihan interaktif selesai waktu digunakan. Yang di dalam itu nanti saya rasa kita tak perlu skip yang ni. Produktiviti dan kualiti kerja meningkat dengan pencahayaan yang baik. Yang pertama, tumpuan dan fokus. Tumpuan dan fokus, penglihatan yang jelas, melibatkan keselamatan, kualiti kerja yang tinggi. Yang kedua, kita boleh fokus. Lepas tu, bila berfokus, kita boleh nampak dengan jelas. Bila nampak dengan jelas, ia akan membantu dari segi keselamatan. Juga kualiti kerja kita akan meningkatkan mood ataupun kita punya motivasi ataupun emosi kita, kesejahteraan dan kesihatan